Random doktor English. letak halia dengan kunyit kat sini. Sebab halia ni adalah satu amalan orang Melayu Okey. yang Amalan. kalau kita ada masalah dari segi sengkak perut. So doktor nak attract So, benda market tu- Melayu, doktor buat tak dalam jus ni lah. Kita kan pernah tak pakai Ino? Yo doktor, saya tak tahu doktor zaman bila, tapi Ino tu apa? Ino tak pernah dengar tak pernah orang campur dalam air Ino minum tu sakit perut. Lepas tu dia akan sendawa. Okey, sejujurnya doktor, saya tak ada So masalah yang ni. tu Ino tu dia banyak menggunakan ekstrak halia produk tu. Wow. So benda ni Ino ni dah saya rasa berpuluh tahun dah dekat dalam market datang Malaysia. dia macam variant halia ni. Dia Halia bukan apa paling power doktor? Saya rasa halia ni sama je. Sama Cumanya dia adalah kelebihan halia ni tanaman macam ni lain. Dia ada banyak jenis halia ni. Basically halia dia ada banyak jenis. Ada halia macam-macam lah. Aku kata halia bentung lah apa. Tapi pada saya dia punya active ingredient tu efek dia ataupun objektif active ingredient tu memang untuk bahagian Ada pencernaan. dalam ni